Soalan nombor 3, kita nak cari nilai X. Okey, sebenarnya soalan nombor 3 dan seterusnya, ini adalah baru betul-betul soalan exam lah. Yang tadi kita belajar, nombor 1, nombor 2 tu, dia nak bagi kita pening dia sebenarnya. Tapi bila awak boleh pass, boleh faham apa yang cikgu tunjukkan dekat video pertama dengan video kedua, nombor 1, nombor 2, soalan seterusnya memang senang untuk awak. Tapi kalau siapa yang tak faham tadi, okey, tak apa, kita cuba belajar slow-slow dekat nombor 3 dan seterusnya. Sebab nombor 3 dan seterusnya adalah soalan real dan dia lebih mudah untuk kita tengok. Okey, soalan pertama, kita nak cari nilai X. Okey, macam biasa cikgu cakap, bila jumpa soalan, mata awak perhatikan pada arrow. Yang ni dengan yang ni. Bila awak dah nampak arrow ni, tengok huruf apa yang terbentuk. Huruf U ke, huruf F ke, huruf Z? Huruf U, kan? Jangan cakap huruf Z pula. Ada setengah student dia cakap huruf Z. Ni. Dia cakap ni Z je tu. Salah lah, takkan yang ni Z pula. Sebab yang ni bukan ada arrow. Kan, jangan pairkan ni dengan ni pula. Jadi sebenarnya huruf yang kita nampak adalah huruf U sebenarnya. Kalau huruf U bagi tahu apa? Ni dengan ni adalah 180. Jadi 180 tolak 70 adalah 110. 110 tu adalah di sini. Ni 110. Okay, so bila dapat sudut 110 kat sini, nak cari X tahu tak? Kita pakai konsep form 1 lah. Iaitu sudut pada pusingan penuh adalah 360. So nak cari X, 360 tolak 145 tolak 110, dapatlah jawapan dia. 360 salah. 360 tolak 145 tolak 110. 360 tolak 145 tolak 110. So jawapan dia 105. Itulah jawapan X. Okey, itu soalan pertama. Soalan kedua. Tengok arrow dia. Ni arrow dia. Huruf apa yang awak nampak? Huruf Z, kan? Huruf Z bagi tahu apa? Yang ni dengan yang ni adalah sama nilai. Jadi ni 65, yang ni pun 65. So nak cari X macam mana? Pakai konsep form 1, sudut pada garis lurus. Ni garis lurus kan? Garis lurus. Sudut semua sini adalah 180. Jadi nak cari X, 180 tolak 65 tolak 45. Boleh faham? Okey, so jawapan dia adalah 70. Tekan kalkulator 70. Soalan C. Apa yang mata awak nampak? Sebenarnya dia ada dua huruf kat sini. Ada huruf U, ada huruf F. Kalau siapa yang nampak huruf U, stick pada kaedah huruf U. Okey, cikgu nak tunjukkan huruf F sekarang ni. Okey, nampak tak F ni? Ni F kan? Okey, ni F dia. Ni F. Huruf F bagi tahu apa? Yang ni dengan yang ni adalah sama nilai. So, maksudnya kalau ini 2X, yang ni pun 2X. Okey. Kalau kita tahu nilai di sini, mestilah kita tahu nilai di sini, betul tak? Jadi kita cari nilai di sini. Macam nak cari nilai di sini? Ini 146. Berapakah sudut dekat sini? Nampak tak garis lurus kat sini? Ni 180 kan? Tolak 146 adalah 134. So ini, 146. So ini 34 lah. Okay. 180 tolak 146 dapat 34 di sini. Jadi bila dapat 34 kat sini, okay, cuba lukis balik. Yang ni 2X. Okay, yang ni berapa semua sekali? Ini 60, ini 34. So total berapa? 94. Maksudnya ini 94. Jadi huruf F bagi tahu apa? Yang ni dengan ni adalah sama. Jadi maksudnya 2X sama dengan 94. So nak cari X, kita bahagikan 94 dengan 2. So jawapan dia 47. Okay, faham Itu siapa yang nak pakai huruf F lah. Siapa nak pakai huruf U, stick pada huruf U, cuba selesaikan. Jawapan dia tetap sama dengan 47. Nak suruh cikgu tunjuk juga huruf U. Yalah, okay, cikgu tunjuk huruf U punya style. Huruf U macam ni. Okay, ni 2X, ini 146, yang ni 60. Okay, ini kaedah huruf U. Huruf U, ni huruf U dia, maksudnya ni dengan ni adalah 180. Jadi kita nak cari nilai kat sini lah. Okay, macam nak cari nilai kat sini, pasal tak dekat sini ada pangkah ni. Bila pangkah ni dengan ni sama tak? Sama. Jadi, nak cari sudut di sini, 146 tolak 60 akan dapat 86. So, ini 86. Boleh faham? Ini 146, yang ni pun 146. 146 tolak 60. Dapatlah yang ni.
Okay, bila dapat ni 86, okay, kita pakai konsep huruf U. Ni 2X, ni 86. So, macam mana nak cari sudut di sini? Ni tambah ni 180 kan? Huruf U kita dah belajar. 180 tolak 86. Dapatlah 94. So, 94 tu di sini 94 di sini. Dekat 2X ni. Jadi, 2X sama dengan 94 lah. 2X sama dengan 94. X sama dengan 94 bahagi 2. Depan dia 47. Sama je dengan student yang pakai konsep F tadi. Dia pakai konsep U. Boleh So, bila jumpa soalan, pakailah kaedah apa pun. Sama je. Tengok soalan D. Soalan D lagi banyak penyelesaian. Tak silap cikgu ada 7 cara penyelesaian. Sebab cikgu tunjukkan dalam kelas baru ni ada 7. Dan cikgu rasa boleh jadi lebih. Okay? Banyak cara boleh nampak. Okay. Apa awak nampak dekat sini? Ada huruf U pun ada ni. U dia kan. Huruf Z pun ada. Ni huruf Z. Kan? Huruf F pun ada. Ni huruf F. Pasal tak? Semua ada kat situ. Bertentangan pun ada. Ni 43, ni 43. Pasal tak? Ni 75, ni 75. Yang ni X, ni X. Itu konsep bertentangan kan? Lepas tu, konsep apa lagi kita boleh pakai? Garis lurus. Nampak tak garis lurus kat sini? Ni garis lurus. Semua sudut kat sini 180 kan? 90 tolak 2 ni dapat kat sini. Macam-macam kita boleh apply. So, bergantung pada awak lah. Awak nak tengok cara mana. Cikgu tunjukkan 2 cara cukup lah. Cikgu tunjukkan 2 cara. Satu cara yang sangat panjang dan satu cara yang sangat pendek. Okay, cara sangat panjang dulu. Okay, cara sangat panjang macam ni. Okay, ni Z. Nampak Z ni? Ni 75, ni 75 lah. Sebab Z bagi tahu 2 ni adalah sama. Ni Z, 75, 75. Lepas tu kita pakai konsep ni. Ni 43, ni 43. Pasal tak? Kan, sama kan? Bertentangan. Form 1. Lepas tu segitiga. Segitiga berapa ni? 180 kan dalam segitiga. Form 1 juga kan? Satu segitiga 180. So nak cari nilai ni macam mana? 180 tolak dengan 43 tolak dengan 75. Boleh? So 180 tolak 43 tolak 75 dia akan jadi 96. Boleh? Sekejap, cikgu kira nanti. Salah nanti cikgu kena buat video 2-3 kali. Malas cikgu. So tekan kereta. 180 tolak 43 tolak 75. Jawapan dia 62. Macam mana cikgu kira tadi? Sorry. Cikgu pun kadang-kadang salah juga. Okay, 62. Okay, ni 62. Okay, nak cari X macam mana? Nampak tak bertentangan? Ni 62, ni 62. Settle lah kan? Itulah kaedah dia. Ni boleh kata yang panjang lah. Okay. Kaedah yang lain yang mungkin pendek. Okay, tengok kaedah yang kedua. Saya tunjuk 2 kaedah lah. Dalam kelas saya boleh tunjuk banyak kaedah. Tapi dekat sini nanti video tu jadi panjang, nanti korang boring Saya tak nak tunjuk panjang-panjang. Ni 43, ni X. Okay, macam ni tak nak cari nilai X ni. Okay. Okay, ni tengok Ni 43, ni 43. So kita boleh cari sudut dekat sini. 180 tolak 43 dengan 75 akan dapat 62. Ni 62, ini pun 62. Lepas tu dia pakai konsep F kat sini. F dekat sebelah sini. Nampak F ni? Arrow kat sini kan? Sebenarnya bila arrow kat sini, ini pun arrow juga lah sebenarnya. Dia taklah label banyak-banyak macam tu kan. Satu tempat jadi label macam ni kan. Ni sebenarnya ni pun ada arrow lah ni. Ni pun ada arrow lah. Ni pun tengah ni pun ada arrow lah. Tapi banyak sangat arrow nanti pening pula kan. Tak cantik pula. Jadi macam tu. Jadi ni 62, ni 62 lah. Kenapa? Sebab F. Nampak F ni? Pasal tak? Huruf F. Sudut sepadan. Ni dengan ni adalah sama. So begitulah kaedah untuk dapatkan jawapan bagi soalan ketiga. Okey, kalau faham apa yang cikgu tunjukkan dekat nombor 3 ni, awak dah boleh buat sendiri sampai soalan ke-6. Maksudnya 4, 5, 6 awak boleh buat sendiri. Nombor 7 tu baru ada benda baru sikit yang awak kena tunggu video dia nanti. Okay, so kalau awak faham, boleh terus mencuba soalan nombor 4, nombor 5, nombor 6 tanpa tengok video. Tapi kalau tengok tak ada masalah lah. Cuma nombor 7 tu adalah benda baru sikit. Nanti cikgu cerita dekat sana. Okay, selamat mencuba.